Kenal dulu lah. Dalam 2 minggu juga. 2 minggu tu kita orang kenal. Tanya pasal soalan yang basic lah. Macam ta'aruf punya style. Soalan-soalan. Lepas tu dia buat istikharah, aku buat istikharah. Aku rasa tenang. Aku rasa aku macam dah smooth semua benda. Aku terus tiket. Ya. Gila siap kau pergi seorang. Lepas 2 minggu bro. Aku pergi seorang. Aku pergi seorang. Lepas tu kau pergi kau jumpa family sana tu. Aku crazy. Banyak dah cerita ni sebenarnya. Tapi Macam mana tu? Ni kau kena simpan. Kau kena simpan tau. Okay, aku simpan lah. Okay, lepas kahwin kau boleh post, aku tak tahu. Alright. Aku kan, tapi ni korang je tahu. Alright. Aku punya tarikh kahwin. Dah ada tarikh kahwin? Dah ada. Lain macam. Bapak aku dah beli tiket dah nak pergi sana. Kita nikah kat sana. Ya. 2 hari bulan 5. Cukup. Lepas ni kau boleh post lah. Okay. Lepas kau kahwin lah. Okay. Okay, so aku takut gila mula-mula. Tak pun aku post episod ni lepas kau kahwin kot. Tak apa tengok lah macam ni. Okay. Lepas tu Aku takut gila nak jumpa. Ya. Sebab negara lain kan. Rasa macam tak tahu macam Aku tahu macam dorang expectation dorang. Aku pergi sana seorang. Okay. And aku duduk hostel je. Aku duduk kat backpackers punya tempat tau. Memang sebab nak jimat kan. Dekat mana? Dekat Greenwich, London. London So dalam 30 minit daripada central London lah. Okay. So Greenwich Ni first time kau pergi UK? First time. First time. So aku pergi